Saya rasa oi, berat lah kat sini. Siapa? Ada siapa-siapa kat sini? Saya rasa berat lagi kat sini, geng. Beramang lah bro rumah saya. Oh, ya Allah. Oh, ya Allah. Berat, geng. Oh, ya Allah, kepala saya berat ah. Peningnya. Oh, ya ada ini macam ada satu benda rapat dengan saya ah. Ini toilet Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Syarul, korang jangan ni tak korang bayangkan, saya dalam bilik ni, saya keluar, saya boleh tak perasan Syarul ada dekat sini. Saya boleh langsung tak perasan Syarul ada dekat sini. Ada permainan dekat sini, ada orang main benda dekat bawah. Aku naik atas, dia turun bawah. Aku turun bawah, dia naik atas. Okey. Cerita ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku. Walaupun rumah ni kecil Dengar geng, cuba dengar. Astaghfirullahalazim. Siapa? Itu kentut. Cerita dalam rumah ni adalah di mana rumah ini adalah rumah doktor. Rumah ini adalah rumah seorang doktor, di mana dia ada seorang doktor gigi. Weh, jangan main-main weh. Bes, jangan main-main bes. Doktor tu adalah seorang doktor gigi. Tapi disebabkan dia punya mental, dia buat satu lab dekat bawah tanah. Sial, apa benda sial. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angin kuat daripada luar. Siapa kat bawah weh? Woi! Ada orang masuk ke? Bes! Respon bes! Aku tak kali nak cerita kau macam-macam ni. Respon bes. So doktor gila ni, dia bunuh anak dia, dia bunuh bini dia tau. Kemudian dia bunuh pembantu rumah dia. Selang 2 hari macam tu, di mana doktor gila itu dia bunuh diri dalam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, mengemak bagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bes, tolong bes. Bes, tolong bes. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oi, buki mak sial. Oi, bapak dia. Siapa masuk?